Apa pasal kau balut kereta kau nak lari pada bank ke apa? Diamlah. Datang dah bagi salam-salam terus buat fitnah. Aku ni bukan lari dari bank. Aku lari dari bayar diesel. Tahu tak? Sekarang harga berapa? RM5.50. Ini bukan sekadar potong tangan potong kepala weh. Tapi sekarang kan tengah musim perang dan confirm harga naik tinggi. Kau weh, tolonglah faham sikit kerajaan. Sikit-sikit suruh faham. Habis? Rakyat siapa yang nak kena faham? Itulah. Dulu kerajaan dah explain pasal harga minyak ini. Tapi apa kerajaan sekarang buat? Ketawakan. Siap hasut rakyat lagi. Perdana Menteri dulu pernah cakap macam ni. Tak pernah berlaku di mana-mana negara. Harga minyak tempatan naik kerana harga minyak dunia naik. Pemimpin negara itu kena kutuk. Tapi kerajaan sekarang mana nak percaya? Dia siap hasut dengan video ni. Untuk kita pastikan harta kekayaan minyak itu sampai terus kepada rakyat, mesti ada subsidi minyak. Kerana hanya dengan subsidi minyak, dia tak masuk dalam poket Najib dulu. Dia pergi terus kepada rakyat. Mengata tulang, paku sebih. Mengata orang, dia yang lebih. So, pada muka engkau, pada muka aku, pada muka semua, terbaik Madani. Malaysia Madani, rakyat di sana. Saya Abang T. Segamat, suara rakyat sentiasa jadi keutamaan.